Okey, Assalamualaikum. Saya Dr. Iliana, doktor perubatan tapi mengajar doktor-doktor muda juga lah. So why BE? Why BE? Satu, sebab produk dia memang berkesan lah. Kita pakai tu berkesan. Kedua, BE ni sangat wise dengan cara dia marketkan produk dia lah. Wise maksudnya dia terangkan secara profesional macam mana Alura tu berfungsi, apa kajian dia. Sebab saya pernah pakai fire infrared garment lain sebelum ni, tak ada kesan yang signifikan dan company dia tak explain dan tak menerangkan tentang material, tentang teknologi, semua tak ada. Okay? So bila dia terangkan kajian, okay, yang ini yang saya rasa ramai doktor accept BE adalah sebab dia ada kajian klinikal untuk setiap produk. Testimoni tu satu hal, kita nak kajian klinikal dan macam Bilix range kan functional food, dia explain setiap ingredient tu macam ubat lah. Kita belajar ubat, kita belajar apa kandungan dia dan kita belajar cara kandungan itu menghasilkan kesan dalam badan kita. So dalam BE dia boleh macam lift core kan, setiap benda tu apa kesan dia dan ada bukti kajian klinikal. So kalau you doktor yang open dan doktor yang tengok facts, you akan boleh terima, kan? Dan kita pun dah bukan kita lah, masyarakat dan kajian-kajian pun dah sekarang menjurus kepada natural product. Okay, nutraceutical kita panggil. Kalau ubat dia pharmaceutical. Kedua, lepas COVID, orang dah ada kesedaran yang sangat tinggi untuk menjaga kesihatan dan nak gunakan produk-produk yang lebih bersifat alami. Okay, so kalau bukan doktor, kita nak siapa lagi yang mengetengahkan dan menerangkan tentang benda ni lah kan. Tapi bukanlah doktor je boleh buat BE kan. BE ni lagi satu saya suka adalah dia ada education system di mana semua orang boleh buat. Sebab kalau dulu saya nak mengajar doktor, susah nak mengajar doktor ni kan. Tapi BE boleh buat satu sistem education di mana semua orang tak kira latar belakang boleh menerangkan lebih kurang macam saya terangkan. So sangat amazing lah sebab kalau doktor je nak explain tak cukup lah. Kita perlukan lebih ramai orang untuk sebarkan manfaat kepada lebih ramai lagi lah.